Assalamualaikum. Arif. Enggak lah Arif masuk dulunya. Masih Arif. Oh, lamanya tak ada betul. Ini pun cuti masa buat lah ni sebab ikut-ikut kan memang busy. Tadi baru balik. Ada kerja semalam, ada kerja. Sebelum tu ada kerja, ada GV. Ada alhamdulillah lah sikit kerja. Muka banyak happy, mana ada happy baru bangun tidur. Tertidur sekejap sebab dengar bunyi apa? Bunyi katak. Musim hujan, sini hujan lebat. Jadi saya bila balik tadi sampai rumah semayang je tak bala nak tolak lah. Itulah saya nak terkejut. Kita buat masak sekejap lah. Sebab ada masa tak banyak lagi kan. Sebab takut besok tak sempat kan. Besok ada kerja lagi kan. Jadi kita buat masak live sekejap lah. Hari ni Zainal dia nak masak apa? Saya tak tahu, tapi yang pastinya dia menggunakan produk daripada produk yang bernama Yakin. Anda pernah dengar produk Yakin? Produk Yakin. Banyaklah produk Yakin nak tunjuk kat sini. Kita dapat mari. Yakin sos spaghetti. Yakin sos spaghetti pedas Arabiata. Yakin sos spaghetti tradisional. Penang berhujan oh. Apa lagi Yakin? Yakin. Hai hampa, Assalamualaikum. Sos spaghetti cendawan. Yakin. Sos spaghetti lada hitam. Wow, banyaknya produk Yakin ni. Apa tu Yakin? Oh dah. Yang ni semalam kita orang dah sampai rumah dah pagi kan. Jadi ini bukan Yakin, ni bukan Yakin. Ini Pak Aryo. Saya rasa dia hantar by post laju. Tadi baru sampai. Yakin. Hari ni kita review Yakin dulu. Sos plum. Right. Dan Yakin orange sauce. Wah, tak boleh dengar ni orange sauce ni. Sos apa ni? New look daripada Yakin. Semua produk daripada Yakin. Wow. Baru bangun tidur tadi. Terlelap sekejap. Ini kita tengok. Yana akan buat apa? Review produk masak daripada Yakin. Sedap oh. Dan apa dia? Nak buat apa tu? Nak masak apa dia? Yaya nak pasta. Mula Mami nak buat spaghetti, dia tak nak. Oh. Dia nak makaroni, tapi makaroni tak ada, guna pasta je. Come here. Okay. This one can? Can I? So I will cook for you. Okay, hari ni Zainal nak buat pasta. Pasta yang menggunakan sos spaghetti daripada Yakin. Yang kita dapat banyak tadi saya tunjuk tadi. Nanti insyaAllah saya akan zoom lagi dekat. Yang pastinya produk ni produk tempatan yang perlu kita sokong. Alhamdulillah kami dapat produk-produk ni untuk kami buat review dan juga masak. Yang pasti nak kena promote produk apa? Yakin. Saya dapat tahu produk Yakin ni daripada saya tengok kat kedai yang Kek Mall ada. Okey. Pasar Raya Emat dekat kedai RM2 pun ada, RM2.10 tu. Banyak kedai tu sebenarnya dia daripada tahun sejak 1997. Okey. Sos spaghetti tradisional hari ni saya nak masak sos spaghetti tradisional walaupun tak gunakan kita punya spaghetti ada tapi ayam masih tak nak. So pasta. Sebenarnya banyak lagi yang kita orang dapat untuk review. Cuma ikut orang kata apa? Betul. Okey. Okay guys. Dia orang depo ni nak tengok kami nak pretend lah apa juga. Orang share and love dulu. Yes, nak promote kena Yakin. Saya pun tak tahu taste dia macam mana, rasanya macam mana. Yang pastinya pasti Yakin tengok anak saya pun tak pakai baju bila live di rumah. Saya dah hampa. Dan yang pastinya saya nak hampa. Kami dapat baju sponsor daripada Masya Milan. Dah ternampak April bundle yang kami. Saya nampak. Tapi tak apa. Yang penting kan pakai jubah. Pakai jubah daripada jubah lah. Kebetulan masa rehearsal food dress apa tu di KLCC tu tengok Masya lawan baju tak boleh gosok. Pakaian Zena daripada Masya Milan Londo. Suruh mandak Sabah. Mana kau mau cari?
Pandai masak nasi, iaitu dia Masya Mila Lonoh. Alhamdulillah, apa Masya ya. Baju dia. Okay, Dia beli dekat mana? Dia kata beli dekat Madinah ke apa tak tahulah. Mekah. Lepas tu kita seperti biasa saya gunakan periuk daripada Periuk dari mana? company pun tak pasti company apa, cuma saya tahu company pada pemborong yang kami buat sale pada 11/11/11 2020. Okey, Pupai Tiger Satam, Waalaikumsalam. Handsome boy, terima kasih. Saya memang handsome boy. Oh, salah anak saya. Oh, anak saya memang handsome boy. Orang itu juga dia buka. Arif Hamid, terima kasih. Penang pun hujan. Wah, betul. Ramai yang tengok langit kah? Okey. Ramai juga lah, boleh. Alhamdulillah. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Ziana akan mulakan masakan yang menggunakan produk daripada Yakin. Hari ni saya rasa nak masak sos spaghetti tradisional. Hope tak pedas lah sebab anak-anak saya tak boleh makan pedas. Suami saya pun tak boleh makan pedas. Sebab semalam dia terkena aceh bagi makan pedas pada rumah. Lepas tu, ada gigit dah pula. Ya, terima kasih. Kami nampak kejadian dia. Oh, tu balik kau mak. Sebik belatah aku. Tu dia. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Mari saya tolong. Boleh tak gigit? Hai korang, saya dah panaskan api. Saya nak bubur mentega. Hai Sasha. Hai semua. Hai Mas Chura. Hai Mama Johan. Okey, hari ni saya review untuk produk Yakin dahulu ya. Step by step ataupun bukan step by step. Orang kata apa? So kan ikut turn. Okay, saya dah buka dah. Dah boleh dibuka, iaitu sos spaghetti tradisional daripada Yakin. Wah, usia sekarang berapa bang? Saya 27. Elah. Buku api kat sini macam panas dah tu. Ada abang udah 42. Okey. Ni sebenarnya saya nak cakap dengan Ambil tadi sampai apa? Produk Pak Ayuk. Pak Ayuk hijau sambal juli. Memang juli mahal. Okey Pak Ayuk, kalau sambal-sambal yang macam ni saya kena, orang kata apa? Saya kena kedeko, kena ubah supaya balik. Sebab pedas berengu, sebab Izzat tak boleh makan sangat pedas berengu. Setengah orang dia suka makan pedas, dia akan makan sahaja macam ni. Okey, bahan-bahan dia ini. Pasta atau spaghetti ikut suka channel. Sekarang kita pakai pasta. Ya, Zak. Okey. Pasta kita mula cepat sebab lagi nak maghrib dah. Apa, masak ni so simple je korang. Pasta, bawang-bawang dan juga apa halia? Apa ni? Bawang putih, Bawang putih semua dia kisar, dia aku halus semua. Bahan-bahannya pun kita guna yang simple sahaja sambil kita Ayam dicari-cari halus-halus. ini saya gunakan daging burger ya. Daging burger. Daging burger dengan ayam. Isi burger. Yang dipotong Dan juga daging. ni, apa ni? Ini saya letakkan apple and carrot. Apple dan carrot digabung. Sebab saya cari ubi tak jumpa. Jadi saya nak Saya ada tersimpan ubi sebiji tapi tak tahu kat mana. Okey, teruskan. Beberapa hari ni cuma masak guna air fryer, masak dengan keadaan cepat kan. Mana kek buruk cek? Tak apa, tak kek buruk pun tak apa lah, jadi halal. Dan kami juga dapat sponsor daripada siapa ya? Okey, terima kasih daripada Yakin. Okay, Yakin, terima kasih Yakin kerana bagi jangan masak pedas sangat. Yes, Izzat tak boleh makan pedas, anak-anak saya pun tak boleh makan pedas sangat. Saya pun tadi pedas berengu produk tu, tak apa. Saya suka review produk-produk yang saya rasa macam oh, ni sedap ni. So, jadi saya kena review secara ikhlas. Macam tu lah. So, saya nak try masak Yakin. Apa kejadian Yakin kita? Saya nak gunakan traditional punya sauce. Kita tengok dulu. Pedas ke tak? Saya taste dulu guna tangan boleh halalah. Okey. Izzat boleh makan, Ziana boleh makan, anak-anak pun boleh makan. So simple, kita masukkan bawang putih dan sebenarnya kita letakkan bawang putih saja tak apa, tapi saya letak je bawang besar. Ikut dulu biasa kan tradisional kan ada style orang kita punya rasa kan. Tengok cantik kita punya kuali sayang. Tak melekat, cantik. Bukan nak puji lah. Memang sangat bagus. Sangat murah
kita buat sale 11 hari tu. Rugi yang tak beli. Siapa yang tak beli memang rugi sebab sangat murah. Mana kain buruk maninya? Habis tak ada kain buruknya, mananya. Tak adanya. Okay guys, korang share love dulu. Saya layakkan dulu. Oh lupa kan nak bagi tahu saya dapat daripada flower daripada Alia Floris Gift. Terima kasih Alia Floris Gift. Cantik kejadian. Dia nak suruh saya letakkan pokoknya di bunganya di tempat saya masak. Macam tu. Kita letak sini pun boleh. Macam tu. Boleh ke kawan-kawan? Okey tak? Saya letak bunga kat situ Alia tu. Semerbak sangat sedap, sangat marvelous, sangat ikhlas saya masak untuk suami dan anak saya. Saya bukan chef, saya adalah tukang masak dan saya seorang yang Saya ada ratu. Ratu dapur. Oh, ratu. Awak tak masuk kat sini nampak clear sikit. Boleh ubah. Boleh? Tu je. Boleh nampak sikit. Oh, nampak Oh, selama tak tahu dah. Jalan live petang-petang. Izzat dapat tahu berlakon ke apa? Itu dah cakap. Oh, itu dah cakap dah. Tu dia. Hari ini saya pakai baju Masya Bilal sponsor untuk saya. Alhamdulillah sayangku kerana sponsorkan baju untuk kakakmu ini. Syukur alhamdulillah. Okay guys, kita masukkan kita punya ni kita masukkan bahan-bahan yang lain juga ya. Alhamdulillah dapat dah. Ada sikit lah tadi movie biasa-biasa. Boleh Izzat masih berlakon lagi sebenarnya. Boleh je kawan-kawan. Apa-apa je. Kita masukkan lebih daging yang dipotong daging tadi. Favorite anak saya di waktu petang. Ini adalah menu petang tadi. Masa pagi tadi, setiap pagi. Tengah hari saya masak nasi, tapi nasi tu saya masak. Saya makan daging dendeng yang baru ni saya review juga ke daging dendeng tu. Okey, sedap, tak pedas. Itu sedap. Cuma kalau daging dendeng tu saya suka dia tak terikut. Cara masing-masing lah. Daging dendeng tu sedap. Kita masukkan kita punya sos yakin. Nanti saya nak letak gambar cantik. Kena tag yakin. Macam tu ya sayang-sayang. 3, 4, alright. So simple. Sebenarnya produk yakin ni dah lama sebenarnya di mall dan juga di mak-mak yang berada di Malaysia. Cuma mungkin ada yang tahu. Saya tahu memang saya famous kan yakin. Senantiasa yakin. Letakkan ayam. This one we call ayam sikit. Bagi dia rasa. Saya nak bubur dia punya ni. Taruh atas. Banyak sekolah anak. Sekolah anak apa? Homework anak pun banyak, tak ada nak tengok apa. Bacalah aku cikgu. Cikgu di dapur boleh lah. Tapi bukan cikgu, tukang masak untuk suami dan anak-anak je. Oleh kerana kalau bukan cikgu, macam tu lah cerita dia. Nak mengajar pun kita bel-bel. Memahami apa yang cikgu ni ajar bagi homework ni. Yeza, memasak pun kena. Yakin, Mursyid dah sedap nak masak apa pula kau? Oh ya Mursyid, hang tak menyanyi ke? Okey, kita masukkan kita punya chicken stock sedikit ya. Korang rindu ke? Ni korang yang masih menanti tu alhamdulillah dah share ke? Bila pergi sekolah banyak, they will assume, okay, kalau satu hari 4 guru yang mengajar, jadi kami kena mengajar 4 mata pelajaran lah, betul tak? Jadinya, bila kita ni macam kami bukannya 100% ada di rumah, nampak? Kan, kalau kami duduk rumah macam yang bulan-bulan dapat duit, lepas tu dapat gaji lah kan? Jadi kan, so senang lah.
Kerja macam kami tak ada duduk rumah. Bila duduk rumah, hang makan pasal macam tu. Macam tu. Tapi tak apa, ada je. Sebaik dia bagi yakin. Senantiasa yakin dengan masakan. Tiba, gitu. Rasa dulu masakan kita okey tidaknya. Okey. Rasa pedas-pedas sikit lah. Sebenarnya dah siap pun. Saya nak asingkan kuah sebab nanti kalau kita campurkan kuah, kalau nak makan segera tak apa. Sebab bila yang tak habis, saya boleh buat bakar pula. Rugi tau tak bakar. Saya boleh tak cheese kan. Jadi jangan guna habis. Okay guys. Dah siap pun sebenarnya B. So kalau macam B nak masak pun boleh sebenarnya kan. Okey, ini masak daripada yang produk kami gunakan daripada Yakin. Yakin. Ya tiba gitu. Wah, bunyi apa B? Bunyi katak kat belakang rumah kami bunyi kan hujan. Okey guys, saya pun dah guna masak produk Yakin. Kita perlahankan api. Saya gunakan hari ini sos spaghetti tradisional daripada Yakin sejak 1997 lagi. Kepada hampa yang tak tahu Yakin di mana, Yakin apa yang saya tahu dan pernah tengok Yakin berada di kedai RM2, kedai RM20, kedai Eko pun ada, kedai DIY yang ada di dolar yang RM2, RM5 dia barang. Dia baru ada 5 outlet. Dan produk ni juga berada di mana-mana shopping mall dan juga korang boleh cari Yakin semestinya Yakin. Okay. Sedap Okay. Terima kasih kepada siapa ya, marketing department daripada Yakin. Nabila tak salah saya. Nabila semalam dia punya staff ada hantarkan produk satu kotak kepada saya. Untuk saya review masak dan saya kena post dia punya menu apa yang saya masak. Saya masak hari ni, saya masak pasta yang menggunakan Yakin sebab dia bagi kat saya produk-produk yang ala-ala pasta macam tu kan. Ada 1, 2, 3, adalah a few lagi. InsyaAllah lepas ni kita akan gunakan Yakin lagi. Untuk produk-produk yang lain nanti the next episode saya akan review untuk hampa semua. Jadi kepada usahawan di luar sana, insyaAllah kami akan teruskan review produk-produk anda. Tapi mungkin kita depends to masa jugalah. Ada masa kita free, ada masa kita tak free. Macam esok pagi-pagi kami ada urusan pagi-pagi untuk apa ya? Adalah rahsia. Jadi dah siap pun kita keringkan macam ni. Untuk last episode ataupun orang kata apa ni? Last episode? Bukan last episode. Untuk akhir kata kerana menu kita pun dah siap, pasta kita pun dah siap, kita tolong buat sikit tunjuk pada nampak. Dan sebenarnya dia mudah saja. Sebab saya tak akan gunakan semua dia saya punya macam ni. Sebab saya nak bakar, saya nak letakkan cheese, mozzarella untuk dibakar. Kan? Kadang-kadang kita boleh letakkan sebagai murtabak pun boleh. Roti gardenia tu kalau letakkan punya isi tu dalam ni, sup pun boleh kau. After that you bakar. Macam-macam boleh sebenarnya. Masak ni antara paling mudah sebenarnya. Tu saya suka masak sebab dia paling mudah, paling senang. Kan? Dia kalau daripada kita make up kan, kita mengambil masa sejam, 2 jam. Kalau facial kita mengambil masa 1 jam setengah. Untuk facial, kalau nak potong rambut saya kena betul-betul potong rambut Izzat macam tu lah sepatutnya, ya. Okay guys, untuk akhir kata daripada saya Izzat Ziana masak macam kita beroleh ke nak ke macam ni sikit ke? Berapa? Okay, saya pusing sekejap ya. Alright, dah gelap dah B. Berapa lama kau lagi? Kat sikit. Macam dah. Ya. Ini kuah apa? Kuah pedas kan? Okey lah, setakat selagu boleh lah. Berapa?
sekarang ni pasta untuk anak-anak saya dan suami. Macam tu. Daripada Yakin, saya tengah photoshoot gambar bagi dia tak Yakin sekejap ya. Okey, terima kasih semua yang menonton hari ni. Kita pun dah nak maghrib dah, tak lama lagi. Salam maghrib. Selamat beristirahat. Malam-malam ni semua nak rehat Okey, insyaAllah kita akan buat lagi live lagi selepas ni. Terima kasih semua yang menonton. Yang tak sempat saya baca, minta maaf lah. Nanti kita tengok balik. Bila nak telefon minum kopi tiam, kontak lagi insyaAllah. Akif, terima kasih. Yaya, rindu your performance. Terima kasih Abang Izzat. Muhammad Habib, saya duduk Kota Warisan. Okey. Terima kasih Tuti Syafazilah. Apa tu? Tuti betul sebut. Tuti Syafazilah betul lah. Betul. Memasak pun kena Yakin. Kain buruk tak ada guna apa tu. Selamat Mak Izzat, Kak Zena. Hai. Apa ni? Panggil apa tu? Mami tengah. Kak Sheila lah Solo, beradik ke? Rupa sama lah. Siapa? Dia kata muka yang dengan muka Sheila lah Solo sama. Oh, iya ke? Sebab kami kaki makan. Laki kami dua buat macam cocok. Kami makan. Ogi tak makan. Nampak? Macam tu. Okey, salam Izzat Iwan daripada Syasha Singapura. Syasha Muhammad. Oh, banyak ni. Oi. Hai Izzat daripada Rostak. Wah, banyak. Azura Yasmin. Ya Allah, suara. Okey, terima kasih. Kami pun dah nak habis ni. Dah nak maghrib ni. InsyaAllah kita live lagi. Sekejap saya ubah lagi ya. Dia nak ambil gambar tu Okey, insyaAllah. Kalau rezeki kita jumpa lagi. Kita akan live lagi. Kita memang dah seronok masak kat dah semua ni. Seronok rancangan ni macam dah jadi macam rancangan harian Ramai yang suka tengok juga. Terima kasih semua. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Saya kena cari daun hijau sikit lah. Dia hijau. Letakkan. Tapi dah ambil. Apa tadi Cik pergi bergagal dah? Oh, bergagal. Okey. Terima kasih Encik Datuk pergi bergagal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam maghrib. InsyaAllah kita akan live lagi lepas ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum semua. Izzat Zainal masa macam Ismat.